Ramai orang ingat Uchiha Itachi adalah shinobi yang paling genius dalam anime Naruto. Tapi sebenarnya korang silap guys. Kalau korang nak tahu, sebenarnya ada satu lagi karakter yang mempunyai IQ jauh lagi tinggi daripada Itachi ataupun Shikamaru. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Hokage yang keempat dan mempunyai gelaran Konoha Yellow Flash, Nami Kazeminato. Tapi sebelum tu guys, kalau korang minat dengan konten anime Naruto, korang boleh follow Faiz di Studio. Kalau korang dah follow, korang memang mantap. Siapa je yang tak kenal kilat kuning Konoha kan? Tak kisahlah korang ni bukannya fans anime Naruto sekalipun, nama Nami Kazeminato ni dah sangat ikonik dah dalam sejarah anime. So first kita tengok cara dia berfikir dulu. Korang ingat tak perlawanan Minato dengan Obito masa serangan Kyuubi? Masa tu tak ada siapa pun yang tahu identiti sebenar Obito ataupun kuasa Kamui. Tapi bukan untuk Minato. Walaupun Minato gagal untuk membongkarkan identiti sebenar Obito, tapi fun fact, dia hanya perlukan satu match je untuk faham dan counter cara teknik Kamui milik Uchiha Obito. Dalam hanya beberapa saat je, Minato dengan cukup bijak dapat mengatur strategi untuk counter teknik Kamui Obito dengan Flying Raijin level 2. Dia bukan sahaja pantas dari segi fizikal, tapi otak dia ni memang lain macam. Dengan hanya sekelip mata je, Minato dapat memproses maklumat jauh lebih laju daripada ninja biasa. Itulah beza level Minato ni. Lepas tu betapa hebatnya Nami Kazeminato. Minato ni bukannya jenis copy paste tau. Dia ni jenis yang akan mencipta dengan cara dia sendiri. Sekarang ni aku nak sentuh pula pasal kebijakan Nami Kazeminato dalam mencipta jutsu. Minato pernah berada dalam situasi maut semasa berhadapan dengan dua biju sekaligus, dan apa yang lebih menarik, Minato dan yang lain terselamat daripada ancaman dua serangan biju dama. Jadi dengan situasi yang pernah dilalui oleh Minato, dengan hanya perhatikan serangan biju dama je, Minato telah pun berjaya untuk mencipta satu jutsu yang memang ikonik dalam series Naruto, iaitu Rasengan, teknik yang tak perlukan hand signs langsung. Bukan takat tu je guys, teknik Hirashi yang asalnya milik Hokage kedua pun dia upgrade kau-kau sampai jadi jauh lebih laju. Sampaikan Tobirama sendiri pun mengakui kehebatan Minato. Paling mudah kata, Minato ni dia ambil kereta lama dah buruk ke apa, lepas tu dia upgrade jadi kereta yang padu, jadi Lamborghini. Tambahan, kalau kita tengok rekod misi yang pernah diselesaikan oleh Minato pun bukannya kaleng-kaleng guys. Minato pernah selesaikan misi sebanyak 847 misi rasmi. Misi rank D sebanyak 122, misi rank C sebanyak 147, rank B pula sebanyak 216, manakala misi rank A sebanyak 323, dan yang terakhir misi S rank sebanyak 39 misi. Memang gila. Malah korang nak tahu tak, dekat akademi semasa Minato masih lagi muda, Minato merupakan rekod skor tertinggi sepanjang zaman tau. Lagi tinggi daripada Itachi maupun Kakashi.